Sekarang kita ni bercerita ke apa, mau makan ni, Dik. Kalau gua like snack tak ada hal. Gua rumah dah mantai. Nanti lah kita makan. Kita mau buat dulu. Lu Starbuck. Alamak. Lu kecil hah? Ni tadi kita nak baca apa? Alamak. Lu leceh amat. Tak. Okey. Ada simple lah. Aku tuangkan lu air dulu lah. Macam cara. Lu ibarat gua punya mentol. Rock baca komen dalam hati. Air kok ada campur ke rocker. Gua dah cakap sama lu. Jajak kita pada. Mat. Jajak kita. Mat, thank you my brother. Jajak kita, Mat. Kita tak ada pergi. Kan gua dah cakap. Yang agama mesti nak kena ada, brother. Macam mana mau maju? Dada tak boleh hisap. Ubib tak mau sentuh. Arak tak mau main, brother. Dua orang tak salah ni. Dua orang buat cakap pasal apa? Sama juga. Buat cakap pasal apa? Di lipstick memang ada perisa ya? Ada. Lipstick tu ada perisa grip. Patutlah aku minum air kok ni dengan lipstick dia terus ada perisa. Ya ke? Kau minum air lipstick ni, air kok memang ada perisa. Tak, air kok. Tapi kira lipsticknya masuk mulut rasa perisa lain. Lah, memang lah. Apa-apa pun kita orang dekat kita. Apalah. Aku ni ada tanda tengok. Semua ada tanda. Oh, tanda. Tak ada. Sekarang kita berbual apa dia? Tak lari. Alamak, air kok campur air putih ke apa? Takut gaut. Ini bukan pasal gaut kan? Bukan. Kita minum. Jadi kita dapat flushing. Dapat flashback. Bukan, flushing. Flushing dengan cashback. Lu orang apa? Rocker. Kesihatan mesti mau jaga, brother. Tapi orang cakap kok tak bagus. Siapa cakap? Dia banyak pemasin. Pemanis. Tu orang cakap lah. Lu taruh sini nanti lepas lah kita bedal. Gua lapar lah, Ji. Lu makan dulu. Lu lapar lu makan. Lu jangan tunggu gua. Gua mana Boleh makan lah. lah. Gua kalau makan tak boleh konsentrate. Lu tak nak beli kacang-kacang apa? Atas kepala tu sapu. Siapa? Itu pasal awak cakap. Gua rocker sejati. Rock apa? Gua bawa pula member punk rock. Rambut dia dah macam nak sapu orang punya. Betul tak? Wah. Abang rambut mohawk tu terlebih putih. Make up. Bukan, dia memang semula jadi. Pasal dia ingat dia orang putih. Padahal dia orang gelap. Dia nak putihkan diri dia. So, kita sama-sama support lah kan. Macam Michael Jackson daripada hitam menjadi putih apa. Apa salahnya kan, kita orang Melayu putih jadi hitam jadi putih kan. Straight siap rambut abang rocker. Gua pergi rebonding weh. Gua pergi rebonding. Ni siapa yang komen ni? Alamak. Mereka tukar. Apa? Lu kata lu rocker ni apa ni? Lu dah macam Medicat. Andai kau pergi lagi dulu sebelum ku. Aku pergi kedai tadi. Kedai dia Fast and Furious. Fast and Furious? Kalau kau nak buat rambut, kejap je. Kalau masuk, lu keluar mesti jadi. Jadi? Ni tadi kau beli kacang kan. Nak tunggu kacang lambat. Lambat lah. Payment tak masuk lagi. Alamak. Jadi sebelah ada kedai gunting rambut. Kau masuk sebelah. Kau masuk, kau keluar jadi gini, Ji. Jadi? Okey tak? Pasal lu juga cakap rambut nak kena. Ya, lu kalau nak perm rambut, tak ada hal lah, babe. Tapi tak mau kerinting bastard lah. Ni pakai perm apa? Tak style ni. Habis dulu Elicat okey je. Elicat bukan rock. Balada. Pop. Andai kau pergi lagi dulu. Habis yang tu Bobby Charlton. Siapa? Bobby Charlton okey je. Orang cakap pasal rambut gua. Dia tak kenal siapa Meatloaf dia.
Asal lu punya rambut kenapa? Dia kata rambut straight dia. Kau cakap orang pergi sekali di bonding. Rambut straight okey apa? Pasal dia tak pernah kenal siapa Meatloaf, brother. Dia rambut straight dia kena dengan orang. Macam lu jalan straight. Jadi rambut straight. Kau tolong lah. Wah rambut kelenting. Faham? Tu perm habis. Ini bukan perm, ni permanent. Saya nak buka ni. Oh, sedap kacang ni. Brand apa? Ha? Hmm. Saya tak tahu dah. Tadi orang beli kat Sheng Siong semua. Sempat kau pergi ni. Sempat lah. Kita makan lah. Tahu tak tu? Saya kat Han Road tengah makan biryani. Ha? Orang makan biryani. Sedap lah. Tak. Kacang ni sedap. Tak, brand apa? Brand apa? Brand apa? Panggil balik dulu. Ha? Mak panggil balik. Mana ada mak panggil balik? Mak siapa panggil balik? Tak tahu. Kenapa? Abang rambut straight makan kacang buang tepi tak buang tengah mulut. Ha? Perlu buang tepi ke apa? Tengok. Sebab tu kita punya kacang banyak kehabisan. Masalahnya kalau gua masuk tengah, Asal ada masin? dia goreng dengan bawang. Sedap. Masin? Sedap rasa. Apa bawang pula goreng-goreng dengan bawang masin? Tahu garam cik. Dia letak garam mana ni? Ha? Sedap. Sedap? Tak? Okay. Aku nak tanya dulu. Orang mau tanya dulu. Abang Mat. Thank you, brother. Lu brother gua sejati. Satu kapal terung kasih gua. Terung? Kapal terung. Kapal terung tu apa? Yang tutut. Itu bukan kapal terung. Atau apa? Itu kapal selam. Kapal selam. Mat. Cakap lu. Bukan Mat, Jo. Mat sana. Mat. Jo. Hmm. Aku nak cakap dengan kau, Jo. Kecoh lu apa cakap. Gua ada satu awek ni. Gua ada satu awek. Tinggi. Awek. Tinggi tu apa? Perempuan lah. Oh, lu rock panggil cinggi. Nampak lu. Rock panggil cinggi. Tapi kalau tak rock, Gundik. dia tak rock. Okey. Apa lah? Sekejap. Gua ada satu gundik ni. Dia Baik tak? baik. Tapi dia cakap kan, dia nak gua ubah. Apa lu mau ubah lagi, Bek? Apa Dia cakap kan, rock ni semua tak bagus. Apa yang tak bagus? Kita Apa pendapat kau? bullshit, brother. Dia cakap apa tau? Rock ni semua ke laut. Siapa cakap tu, brother? Yang si gundik tu lah. Tu cakap sama dia dalam hidup apa? Lu ada nasihat apa-apa tak untuk dia? Kau cakap terus terang lah, lu perempuan. Lu dengar cakap gua. Gundik. Gundik. Lu dengar cakap gua. Ya, bukan kerana lu rock, rambut panjang, nyanyi lagu rock, lu jahat. Itu perbuatan lu, nafsu lu. Kau cakap, lu pegang tiang agama semua. Mau nyanyi, mau rock. Solat, waktu masa solat, jangan minum, jangan arak. Tak susah apa. Nak ada lelaki ya. Apa kena lelaki kau rock ke, brok ke, stroke ke, kau nak sibuk-sibuk. Itu kan dia minat. Kan? Bodoh. Betul. Lu jangan jadi manusia, lu jadi binatang kau. Siapa? Gundik tu. Si gundik tu. Binatang dia yang perangai. Ada ke? Aja. Ya ke? Tapi Rock never die. tapi ni kedai dorang minta balik. Ada lagi 30 sen belum bayar. Kau kasih balik lah. Aku mana ada duit. Besok kali kasih. Aku mana ada kerja. Cakap ada. Cakap ngasih abung tu. Masuk buku. Yang tadi bukan abang. Abang apa? Abai. Kata abai masuk buku. Cakap Brother Joe. Brother Joe. Dia tahu. Nak cakap sekarang ke cakap? Sekarang. Abai. Berapa sen tadi? 30 sen. Tapi 30 sen takkan lu tak ada. Lu selalu buat konsert banyak. Masalahnya kau tak bawa wallet je. Hujan.
Kau pakai scan and pay, pay now, pay later. Handphone pun kau tak pakai. Okay, kau pergi cakap dengan dia. Kau pergi cakap dengan dia. Ni asyik keluar-keluar masuk frame ah. Okay guys, tu request lagu rock satu gua nyanyi lah. Tapi rock Melayu lah kan. Ya, Abang cakap. Abang cakap 30 sen nanti the kid will change lah. Ni, gua rock, gua tahu. Ni rambut dindong mana lu bawa? Kan dah cakap pergi segala ni, masuk keluar jadi lain. Gua nak try? Lu nak try? Tak mau. Lu mau try? Betul? Tak mau. Lu mau try senang je. Tak payah, jangan. Gua punya rambut dah straight je. Tak, tapi sekarang okey, sekarang aku tanya, gua tanya lu lah. Gua dah masuk keluar kan. Rambut dah macam gini. Daripada yang color-color sekarang dah jadi macam gini. Lu rasa gua dah cukup rock belum? Belum lagi je. Pakaian ni. Mana ada rock pakai baju Melaka? Ada request ah. Marilah aku pujuk. Mana gua punya kita kau mau strum? Viewer minta kita kasih lah. Alamak. Ku dikejar bayang-bayang dosa. Jika hatiku masih tak berubah. Lagi apa? Rela Ada jasad. Rela aku pujuk, aku tahu lagu dia. Kau nyanyi. Dia yang dinyanyikan oleh Come Spider. Bukan. Kamen Rider. Bukan. Come Rider, penyanyi dia. Lu nyanyi. Orang tunggu. Rela di. Bukan, lu salah. Rela ku mengejarmu 1000 tahun lama lagi. Tapi Barakah. Bukan. Itu bukan. Bukan Itu Imran Ajmani. Hah? Aimani? Imran Ajmani. Oh, Bukan. salah. Bukan. Ku dikejar bayangan rasa. Lah hatiku masih tak berubah. Asik. Dengan dipunya dan di penjara. Ikep. Bukan pantun. Itu pantun. Cakap ya asik. Itu pantun. Bukan kau tadi jelak jeduk ke? Bukan. Jelak jeduk kamu kejadah. Jelak jeduk lah. Bukan. Lu rock pun tak tahu jelak jeduk apa Remix Jiwang pula. Rockers takut cicak. Remix. Gua rock juga. Binatang haiwan macam gini. Tak, gua nak tanya. Mana rambut belakang ada botak Lu pergi kedai balik lah. Lu pergi tukar rambut lah. Pergi. Asal belakang botak ni. Boleh nampak? Belakang botak ke? Oh, ni passion sekarang. Waktu karang. Passion sekarang. Ini passion sekarang je. Rambut tepi je. Belakang depan tak important. Lagu nyanyi tak habis. Tak, kita ni orang sister. Kita nyanyi setengah-setengah jalan je. Diorang nak lagu penuh. Diorang ingat konsert ke? Lu campak lah gua nyanyi penuh untuk lu. Kau buka lagu sekali lah. Tapi tak ada campak lah dia. Boy. Jo. Susah sangat lah. Asal macam kupang ni. Jo. Tu apa lu? Kupang buka pun senang je. Lu dah biasa ke? Dah. Jo.
Sekarang gua tanya lu, ah. Ha. Kalau lu mati, Lu apa cakap pasal mati, weh? Lu belum sedia ni semua, weh. gua cakap kalau. Nah, amalan gua belum penuh. Yalah, sebab tu dia cakap rock juga. Betul tak? Amalan nak ada. Betul. Jadi sekarang gua tanya, kalau lu mati, Kalau gua mati. lu bawa apa dulu? Kalau mati boleh bawa. Ha? Kalau dah mati boleh bawa. Tengok pada orang yang nak kasih lu bawa tak nak bawa. Sekarang masalahnya gua tak tahu apa yang lu berbual pasal bawa ni. Thank you, I'm Sharif. For the first chance. Tak, abang ni kata Mana? besar-besar dalam kecil je. Aku suka kecil, crunchy. Thank you cockroach. Azra Gangster Surajoy. Roy. Itu Roy aku nampak. Kalau siapa? Kalau dah nampak itu Roy. Siapa? Roy Roy apa? Roy bandel. Ya, Robert. Tu orang gua nampak tadi. Kat mana? Kat rumah Cik Bena. Dia kuis. Habis galau orang dengan seribu orang disebat. Oh, yang keluar CCTV tu. See you. Aku tahu macam mana dia cara dia buat. Kau tunjuk sikit. Tunjuklah sikit. Dia cara dia kan. Dia merangkak ni. Merangkak. Lepas tu dia nampak kat dalam rumah ada orang. Terus? Dia pun ada kuis Dia apa? lah. Sebutan apa? Dia kuis. Kuis apa? Dia kuis lah. Dia kuis. Apa dapat? Dia dapat 2 ekor. Apa? Camel dengan krokodil. Kasut. Ya. Kasut. Berjenama kamera aku Apa itu pun tak tahu. Apa pun tak boleh. Dua orang orang cakap sama dua orang semua. Kita daripada rocker semua. Tak ketinggalan zaman, weh. Orang nak request lagu. InsyaAllah kita akan kasihkan 1 set, 2 set untuk 2 orang. Tapi dengan satu syarat lah kan. Kita pun cari makan, brother. Lu nak tengok gua stram ni kita, gua akan stram ni kita. Tapi gua nyanyi lagi bagus daripada stram lah kan. Gua penyanyi bukan penyondol ni. Penyondol? Ya. Penyondol siapa? Ada. Siapa? Orang tu lah yang gua nampak dekat TikToker. Itu sekarang banyak Ni apa ni? Apa dia orang minta permaisuri? Satu-satu. Kan gua cakap, lu nak gua nyanyi, lu nak brother gua nyanyi, tu mesti nak kena kasih habuan lah. Takkan kita nyanyi free. Kita artis recording tau. Taman Okay, go. Nyanyi Taman nak. Rashid Utama. Apa yang go? Tiba-tiba go. Taman Rashid Utama. Taman Rashid Utama. Tak ada, aku tak faham apa yang go. Tiba-tiba go. Go lah. Ya, tapi dah campak belum? Go lah. Campak dulu baru gua go lah. Lu bayar tiket dulu baru lu masuk. Tak bayar macam mana nak masuk? Diorang lu belum masuk macam mana diorang bayar? Go, Taman Rashid. Taman Rashid. Jadi ni Nantilah gua nyanyi dulu. aku nak nyanyi satu lagu. Ini lagu dah lama aku pendam ke dalam hati. Nanti gua nyanyi dulu, lu tunggu, lu pendam dulu. Okey. Okay, gua nyanyikan untuk lu orang lah Tapi gua nyari Dia cakap lah, nyanyi sekrat macam mana nak upah. gua tak mau pegang gitar. Dia nak nyanyi penuh je. Lu sejak Ji. Lu rocker ke apa ni? Alamak, lu leceh lah. Pertama kali kau ku cinta. Kan? Pertama kali ku di luka. Ingin aku menjadi tanda sebuah kubur cinta.
Ku berjalan di Dalam. Hah? Dalam. Ku berjalan di dalam Dalam hujan. hujan Mencari mencari akar api. akak. Okey, terima kasih ya. Pasal awak beri tak penuh. Kita tak boleh nyanyi penuh. Betul. Ha. Nyanyi nak kena kalau kasih 50 sen nak minta seketul, tak boleh lah. Orang cakap minta gemuruh. Gemuruh. Ha. Gemuruh betul lagu eh? Gemuruh. Bukan. Okey, aku dah satu lagu ni. Minta. Siapa minta gemuruh? Siapa? Aku nyanyi. Ini lagu tengah viral. Okey? Ini lagu tengah viral. Sekejap, aku nak balas dulu. Bukan nyanyi tak full. Lu kasih gua 50 sen, lu nak minta $1. Lu kasih $1, lu minta RM50. Tak boleh lah. Jangan marah. Jangan marah. Kau tak marah, be. Gua rocker. Rocker ni macam berbual lah, be. Tak gerik lah. Okey, sekarang gua nyanyi. Okay, lu nyanyi. Gua dendangan lu. Okay. Okey? Okey, dengar gua mau nyanyi ni. Sabar, awak punya rambut. Ini lagu yang paling hit lah. Okay. Sekejap, gua nak feel. Satu ekor ikan berenang-renang. Satu ekor ikan berenang-renang. Satu ekor ikan berenang-renang. Buih meletup. Dua ekor ikan berenang-renang. Dua ekor ikan berenang-renang. Dua ekor ikan berenang-renang. Buih meletup. Jam. Sekejap, gua mabuk. Okey tak? Ini lagu gua composing sendiri. Baik. Lu boleh jadi komputer tu. Itu Kompus. compose. Jam okey. Lagu okey, mantap. Orang semua dah start kekek dengan kita ni. Kita rocker. Itu lagu yang dulu mak aku nyanyi. Pinjam 100, wahai viewer sekali. Pinjam 100, dia bayar nanti. Jangan tunggu lama, wahai viewer sekali. Thank you so much for the gift. Ini baru betul, lu kasih gua gift betul-betul. Tadi lu kasih RM1, lu minta RM50. Sekarang lu kasih gua $2. Gua kasih RM2.50 kat lu lah. Betul. Lu punya kerja senang ah. Diorang minta lagu Madu 3. Kau nyanyi. Tapi gua buat version rock ni. Macam mana cepit ni? Kulit aku. Bodoh. Sakit. Apa? Kulit aku tadi. Kulit sakit. Au. Okay, lu nyanyi. Gua layan. Madu 3 GST baru masuk. Tak ada, lu tak faham. Bukan GST baru masuk, weh. Kita semua kena income tax. Habis. Sekarang lu nyanyi. Madu 3 Lu orang semua mau Madu 3 betul. Gua kasih version rock ni. Orang dah campak je. Madu 3, lu nyanyi. Okey. Version rock dengar Ya Rabbi. Itu bukan. Itu ghazal. Sabarlah. Jangan buat malu kuah lah. Itu kan dia punya intro. Intro dia dulu. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya halus ya pulus. Bukan. Sabar. Yang gemuk, yang kurus. Yang kurus, yang gemuk. Yang kurus, yang gemuk. Dia minta lagu 3 Abdul. Oh, itu lain eh? Lain. Okey. 3 Abdul. Bukan 3 Abdul lah. Madu 3, mongok. Madu 3 Madu 3 lagu macam mana? Macam gini. Senangnya dalam hati
Kalau seperti dunia karena yang punya kepada kadang sayang padamu kepada I say I love you. Istri rumah balik ke rumah istri. Oi. Yelah, mana kita kena berhenti lah. Ini rambut aku yang tadi Ada aku. masalahnya, yang ni tak perlu. Kita dah sensor pun kena ribet dah. Itulah masalah orang-orang sekarang. Ini nyonya tau. Ini nyonya yang tadi aku pergi masuk salon. Rambut aku dia simpan-simpan, Kita dia baca campak. komen dulu, kita baca komen dulu. Lu baca. Kata masuk air ni Mamat. Takut nari tidur luar. Kita takut je. Gua rock Gua sepanjang hidup gua tak pernah tidur luar tau. Biarlah polis sampai nak macam mana. Ada polis? Kata ni Mana? Lepas ni polis sampai. Sampai Haji. Mana? Tak payah. Kita tak makan dada punya orang. Mana polis? Dia kata lepas ni mesti polis sampai punya. Hantar polis pun rock apa? Betul tak? Kita jiwa. Ya, Mesti- berani mati. Kalau kau nak cakap, hello brother. Kau kalau nak kahwin 3, kau kahwin. Tapi masalahnya kau belum kahwin. Nikah dah. Statement kau betul. Kau belum kahwin, dah nikah. Mana? Yang mana satu? Jet semut. Siapa sakit naik atas? Jet semut. Muka aku putih sangat. Ya, betul. Tadi orang semua cakap. Jadi muka aku sepanjang jalan ni, sepanjang berapa minit ni? Putih. Sepanjang nak dekat 1 jam, kau tak cakap aku muka aku putih sangat. Tak apa brother. Lu tadi rocker apa? Punk rock apa? Sudah. Ini sekarang, Lu nak minta lagu, gua nak cakap lu campak dulu baru minta. ini sekarang gua punya Nanti. scene sedih. Okay, lu nyanyi. Sedih dalam hati saat muka putih. Banyak orang tengok. Apa? Sini ke? Belum. Besok. Cepatlah. Beribu bintang di langit kini menghilang. Terbawa aku dalam terang. Rembulan mengambung. Gua baca komen lu nyanyi lah. Rembulan Mat, lu kalau campak tu benda, gua nyanyi satu line aja tau. Sampai lah. Dah. Aku rembat dah. Rembulan di pagar bintang, sunyi sepi jika dipandang. Bagai gadis berikan kacang. Kau aku kat depan ini, engkau kat tepi. Apa ni? Gua nak snack tak dah. So gua bantai ni, gua nasi dah makan. Brother, lu jangan buat kasi kau apa yang darah naik, brother. Nanti lama-lama gua jadi Undertaker lu tahu. Gua muka dah macam Power Bearer. Bunga kasar lagu macam mana? Bunga angkasa, bukan bunga kasar. Ya, lagu macam mana? Bunga kasar waktu kau baring orang tabung kau bunga, itu bunga kasar. Itu nak meninggal. Habis aku baring orang tabung bunga, Itu kurang ajar. tak boleh ke? Biar bunga-bunga bertaburan. Salah ke? Salah. Okay, bunga angkasa, gua tahu. Ini the song is very simple. Alright. Jangan bilang aku seperti dia,
Jangan bilang dia seperti dia. Aku bisa tengok bila-bila masa. Aku jangan... Apa macam mana lagu dia? Tak payah nyanyi kan duduk. Putih-putih Ah, melati. Putih-putih melati, merah-merah delima. Siapa yang baik hati tolong kasih gift kat kita. Macam gitu. Faham? Tadi lagu bunga kerasa. Sekejap, kau tanya kau apa yang komposer. Lu tanya.